Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama dan tinggal di mana? Saya Faradiana, saya tinggal dekat Sungai Danga. Oh, umur berapa sekarang? 28. Oh, muda lagi. Dengannya dulu Farah ada sejenis penyakit je. Penyakit apa tu? Eczema. Eczema ni macam mana penyakitnya? Dari baby. Dari baby? Mak saya cakap saya dari baby lah. Sampai umur saya 17 tahun dah saya kena. Lamanya. Eczema ni macam mana ya? Dia sakit kulit. Saya tak boleh dekat panas. Kalau dekat panas kulit saya akan jadi terkopik-kopik. Macam bersisik, terkopik kering. Okey. Kemudian tadi kata sampai 17 tahun. Jadi apa yang berlaku masa umur 17 tahun tu? Sebelum saya sembuh tu, banyaklah saya pergi pakar kulit, saya pergi macam-macam klinik lah. Orang recommend klinik pakar kat mana saya pergi, klinik pakar aku saya pergi ambil suntikan steroid, masa saya 15 tahun rasanya, 15 ke 12 tahun, saya dah tak ada kesan. Krim steroid dengan pil steroid dah tak ada kesan. Saya cuma bergantung pada suntikan steroid. Sampailah umur saya 17 tahun tu, masa tu saya dah macam give up lah, dah tak nak dah berubat kat mana-mana. Masa tu saya gemuk, berat badan saya 96 kilo. Okay, after saya dah give up nak berubat tu, saya carilah ubat kurus. Terkenal lah dengan Forever. Masa saya mula-mula minum tu, saya punya eczema ni naik teruk. Naik sampai kat muka ni macam berkurap kan. Lepas tu saya pergi klinik, saya bawa botol aloe vera gel tu, saya bawa Arctic Sea, Absorber C, semua saya bawa. Saya tanya doktor yang rawat saya tu. Lepas tu saya kata, saya makan semua ni, kulit saya jadi teruk. Doktor kata, dia check botol semua, dia cakap dia tak ada masalah, dia kata you boleh teruskan. Lepas tu dia bagi saya suntikan steroid. Itulah yang terakhir saya ambil sampai sekarang. So sekarang ni kalau macam saya makan udang ke, saya makan ayam ke, saya makan apa ke, memang dah takkan naik lagi. Oh, jadi sejak lepas amalkan produk tu, jadi dah tak ada langsung eczema? Dah tak ada, naik lagi dah. Dan masih lagi amalkan? Masa saya sembuh tu, umur saya sampai 20 tahun tu, saya dah tak minum. Okay. Saya dah tak ambil sampailah saya bersalin anak kedua. Saya bersalin anak kedua tu, saya bersalin anak kedua tu, saya ada ambil jugalah sebab sakit badan kan. Ada ambil sikit, lepas tu bersalin, mengandung anak yang ketiga ni, ambil lagi sekali sebab saya pendarahan. Orang kampung kata butir kijing. Tapi doktor kata saya ni macam rahim saya tak kuat. First tu doktor cakap mungkin saya akan keguguran lah. Lepas tu saya pun ikhtiar lah cari Forever balik. Saya minum balik aloe vera gel tu. Saya minum dalam 2 minggu. Pergi balik scan dekat klinik. Doktor kata Alhamdulillah jantung baby semua sihat. Alhamdulillah. Jadi apa nasihat Farah pada orang yang sedang diuji dengan penyakit? Dan apa nasihat Farah untuk mereka ikhtiar? Pada saya lah, kalau you bergantung pada steroid tu, memang akan on off. Hilang dan datang balik. Try ikhtiar cara semula jadilah. Cari macam makanan sunnah, madu, berasaskan madu, propolis kan. Okey. Terima kasih perkongsian Farah hari ni ya. Moga terus sembuh daripada eczema dan sihat sentiasa. Sama-sama.